Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'tasimu bihablillah wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wa dhkuru ni'matallahi 'alaikum واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. Sadaqallahul azim. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan pagi petang ni insya-Allah kita sambung lagi
tajwid kita pada petang ni, insya-Allah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal halimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sedia dah deh. Kita bersedia sekarang, masa berjalan ni begitu pantas dia. Slow 15 minit dah berlalu. Hari ni kita nak sentuh secara kasar Fatihah sikit, insya-Allah. Tengok Fatihah tu, buka Quran. Kerana Quran Fatihah ni tak ada lah kalimah ataupun rukun yang amat penting dalam solat. Kita tengok sikit-sikit gitu, insya-Allah. Mudah-mudahan kita dalam sembahyang kita tu dak kita baca dengan betul, insya-Allah, sebaik mungkin lah. Dak, kita buka muka surat yang pertama tu, surah surah apa? Al-Fatihah tu, tengok secara sepotong begitu. Boleh tengok Al-Fatihah tu. Al-Fatihah ni dia ada 7 ayat. Kita ayat sepintas lalu lah. Dalam Bismillahirrahmanirrahim tu ada lebih kurang 19 huruf. Dan semua sekali kita ambil pada ulama beritahu ada 156 huruf, bukan ayat. Ayat ada 7 je. Masa bulan puasa digandakan 100 huruf. Tapi masa bulan biasa ni kita baca Quran 1 huruf kita dapat 10 pahala. Itu dah digandakan 100 pada bulan puasa ni. Pada dak dia. Jadi huruf bismillah tu, bis jangan dibaca dengan bitmillah. Bit kita baca dengan bis, lancar. Bis tu ya lancar. Bis huruf sing bukan huruf shin, sing. Bis jangan bis, tu huruf sing titik 3 dah. Kita tak ada bertitik tu. Millah. Dalam Al-Fatihah dia ada hamzah wasal situ. Hamzah wasal situ. Hamzah wasal ni apa peranang dia? Peranang dia ialah untuk menebalkan huruf lang dalam Allahu Akbar. Jadi kita baca Allahu Akbar. Allah tu pada. Jadi nak dapat Allah tadi, Allah tadi tu kita kena buka gerahang dah. Tapi kita buka sikit baru kita dapat Allah. Masuk. Dah. Kalau kita tak buka mulut, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dah. Okay, Assalamualaikum. Kadang-kadang orang nak sebut kalimah Allah tu pun tak faham. Tak. Kadang-kadang pergi kepada Indonesia, Allah. Kita pun nak sebut pun tak kerti. Jadi nak dapatkan huruf A, Allah Tuhan kita bermula dengan huruf A. Huruf rumi kita A. Jadi kita kena buka ni. Pipi kita sikit. Takkan dalam semayang pula kita nak terik pipi kita pula tengah semayang. Tak pasal-pasal. Dalam belajar buka sikit, senyum sikit.
Allah. Kalau tidak Allah. Susah nak semayang kita gitu. Dah. Urut-urut tebal saya bagi tahu sama. Urut-urut tebal ni ada 7. Hak ada kosong belakang. Fod, bo, po, ro. Fod, bo, po, ada 7. Dan ro juga, huruf ro tu ialah nak ditebalkan, tebal juga ro tu. Tapi dia tidak masuk dalam kumpulan hak 7 tadi tu. Istilah. Huruf tebal tu ialah huruf istilah. Huruf tebal. Dan ro tebal tu dia masuk dalam kumpulan tarkim, tarkik. Jadi cara-cara untuk menebalkan, cara-cara untuk menebalkan huruf ro tadi, dia ada formula dan kita akan tunjuk di papan hitam. Kita teori dulu. Ya, dan hari ni ada soalan tentang huruf ro. Ro ni ada 8 sifat. Ro ni ada 8 sifat. Saya kasar dulu 8 sifat dah. Paling banyak sekali huruf ro ni nak sebut. Kita slow. Jadi kita tadi memperkatakan tentang kalimah Alhamdulillah Al-Fatihah. Jadi kita saat ni mengebok sikit-sikit begitulah. Belajar dah. Saya suka mengumpamakan, bila saya mengajar, saya suka mengumpamakan satu benda, kerana bila kita mengumpama, kita boleh cepat faham. Dah. Okey. Ro ada 7 ataupun 8 sifat. Sifat huruf dia. Okey, tadi kita memperkatakan tentang secara umum. Dah 2, 3, 4 kali dah kita belajar, kita menyentuh surah Al-Fatihah ni. Di mana dalam bismillah tu saya kata tadi Allahu jangan terlalu tekan sangat. Ada tidak saya dia jadi huruf kha. Kita ialah huruf ka. Allahu akbar. Jangan sangat tekan sangat. Memanglah dalam huruf ka tu dia ada dia ada sidah. Dia ada sidah situ. Dan dia ada sifat amah situ. Sifat amah. Di mana saya ambil begitu aja, saya ambil kita ambil. Sifat amah. Sifat amah tu dia kena berdesir dan dia kena tafasih. Seperti huruf sin tu. Kalau sin saja sofir, dia tak tu sangat. Jadi akhbar ni dia ada sidah di situ. Sidah tu sifat. Macam kita kata contoh lagi sidah ni. Tak kulu, tak. Pada dalam alhamdulillah ta'alaihim. Dia kata ta'alaihim. Bila tak sidah itu batal tak solat. Dia pindah hak Allah. Ramai orang pindah hak Allah ni. Bukan dia nak pindah, tapi dia tak belajar, seolah dia pindah. Dia belajar, dia tak pindah lah. Ya. Okey. Kemudian hamzah wasal. Hamzah wasal ni saya royak acak-acak ni suruh lekat di otak. Allah sebab tu mana ada huruf alif di atas huruf hamzah wasal tu. Mana ada bagi atas? Tak ada. Ada hamzah wasal. Tapi hamzah wasal ni diperkuatkan dalam bismi. Min bawah mi kasrah. Jadi kita takkanlah kita baca bismillah. Ni kita cuma secara sepatang ni. Sebab kita nak tengok roh lagi. Jadi bismillah, bukan bismillah. Allah ni mula-mula ayat Allah tebal, tetapi dalam Al-Fatihah dia baca lang semuanya nipis. Okey, kat mana lagi lang nipis dalam Al-Fatihah ni? Kita gigi tengok, kita tengok di Quran masing-masing. Ihdinas siratal mustaqim. Quran boleh ambil. Quran di belakang. Jadi
ihdinas sirata. Tol tu tol, tol. Jadi huruf ta tu memang tebal. Ta tu memang tebal. Ta tu memang tebal, siratal. Tapi lepas tu siratal ni ada lang situ tu. Ada lang situ. Maka lang tu kena nipis. Dia tebal juga. Jadi bacaan kita tidak tepat. Okey. Okey, sila bagi tumpuan. Saya royak terang ni. Royak terang lagu mana ni? Ramai orang baca huruf-huruf banyak silap. Apa mudah huruf paling susah dengan huruf dha. Kita royak lagi. Tengok. Sirata. Huruf ta tu lah. Siratal, tol, lang tu dinipiskan. Jadi tu kita bagi tahu dalam Al-Fatihah huruf lang semua nipis. Jadi oleh kerana lang tu dia menempel dengan huruf ta, maka huruf lang tu dibaca tebal. Itu jadi bacaan tak tepat. Kalau lah kita kata kalau tepat segi tu sudut tepat 90 darjah. Sudut tepat 90 darjah. Dia 80 gitu. Nunjuk maknanya tak tepat. Jadi siratal mustaqim. Nipis sikit siratal. Siratal. Lagi kat mana lagi? Hak nipis ni. Dekat ghairil. Dekat Nabi dah ghairil maghdubi alaihim waladdallin tu. Dekat ghairil tu. Ril tu baca nipis. Baca nipis. Lang pun baca nipis. Lagi kat mana ni? Kemudian ayat yang ketujuh yang terakhir siratal ladzina an'amta alaihim dah. Siratal lazi tu. Siratal la tu kena nipis. Siratal ladzi yang dibilang tu za kecil za adik. Hak besar tu zai tu macam huruf ra tu, macam huruf ra, zai macam huruf ra tu, zai tu. Ni za kecil ni, da za ra za. Za kecil tu di mana perlu seseorang tu baca lidah keluar sikit daripada mulut, keluar sikit saja. Daripada bibir mulut keluar sikit saja. Keluar sikit dah memadai, kita dah menepati bacaan untuk khas untuk huruf za kecil. Siratal tu imam baca siratal ladzi. Lagi ya. Hati-hati situ. Ada juga dibaca siratal ladzi itu betul. Na'an diletak hamzah mengganti di atas huruf ain. An bukan na'an tekak ni. Na'an dia ulang sekali an ta'ala. Dok kita dia. Okey. Ni kita ambil sepintas lalu ni. Paling comel kita baca adik kakak semua sekali. Tidak ada manusia yang baca dengan tepat kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana Nabi belajar dengan malaikat. 10 orang untuk guru, 10 peseng. Okey. Lagi kat mana? Kemudian boleh Bismillahirrahmanirrahim tu 4 rakaat. Kemudian tu Alhamdulillahirabbil alamin tu 4 rakaat, min tu 4 rakaat. Okey. Ar-Rahmanir-Rahim tu 4 rakaat. 4 rakaat. Kemudian tu tutup mulut min tu. Okey, boleh. Kadang-kadang kita baca Bismillahirrahmanirrahim, pahwana min.
Tak. Kita baca alhamdulillah ni, saya ambil je ni, saya ambil je. So, alhamdulillahirabbil alamin. Sampai kat nun diselu. Alhamdulillahirabbil alamin. Tu okey tu, bunyi tu. Sampai di hujung tu alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ujung diselu. Macam ni Allah Akbar tu mana? Tu dah kocek. Ada baju. Dah lakilah kain kan, lakilah. Ada. Dia cari pasal lelaki. Cuba muslimat kita bayang di akhirat kelak. Faman ya'ma mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'ma mithqala dzarratin syarran yarah. Kok kecil seperti zarah. Zarah ni paling kecil sekali kalau nak banding dengan kumang. Kumang tengok mikroskop nampak. Bakteria kumang dia. Kalau zarah tak nampak terus. Tapi khairan yarah ni halus sat ni Allah perlihat. Hak buat baik tu buang gati-gati di tengah jalan tu, malaikat tulis dapat pahala bonus. Tapi nak imbangkan daripada ayat khairan dengan sarang lawang ni, dia verse lawang situ sarang yarah, maka hak jahat membuat halus pun kecil. Macam dia kata macam zarah juga, aku perlihat. Dah hak kita kata kau orang tu lebih lah apa, lagi kena seksa. Orang yang melengoh-lengohkan sembahyang, Allah kata dalam ara'aital ladzi yukadzibu biddin wa dzalika alladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fa wailul lil musalli alladzina hum 'an salatin sahu. Orang yang melengoh-lengohkan solat itu dia telah melakukan jenayah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Melakukan jenayah apa? Jenayah di sudut kita ni kata orang, pukul orang. Kamu laku jenayah sikit lagi polis mari lah. Siap pun polis mari takat ni. Dah. Takut lah ni polis mari ni. Apa-apa pergi badal tu. Tu kata orang. Ni bukan kata orang ni baca malah lambat sembahyang. Tuhan kata celaka orang ni. Celaka Allah kata dan kau tengok makna ni, celaka. Tengok. Jadi biasa di awaluhu bi'izni solatuh. Allah di awal-awal di akhirat kelak Allah tanya kita ni berkaitan manusia dengan Allah SWT. Allah tanya bab solat dulu. Hak mana Allah nak tanya bab solat dulu? Antaranya kita baca Quran tak betul. Antaranya dah umur awak berapa? 100 tahun bawah. 100 tahun awak ni tak betul siapa. Mana sana. Dan hari yang penuh kesulitan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah sentiasa mengingat kita dalam surah Yasin, wa subhanallazi biyadihi malakutu kulli shay'in wa ilaihi turja'un. Kamu akan bertemu dengan aku tanya satu-satu. Itu kita takut. Okey, waktu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu ialah huruf ya di tengah lidah. Huruf ya di tengah lidah. Wa iya. Jangan wahia. Wahia iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iya. Tu lepas tu iya saat ni pula tu sta'in ain. Tu kadang-kadang ain ni jadi huruf hamzah itu tu. Wa iyyaka nasta'in. Sini. Dah. Tapi banyak kekerja. Banyak macam tu. Sebab hak ni hak makasah, makah bonus ni alhamdulillah kalau kita baca dengan betul. Okey lagi. Kita ambil sikit itu lagi huruf sad di mana lidah kita mesti kena gigi bawah. Ingat apa sama? Lidah kita kena gigi bawah dapat huruf sad. Macam situ. Ihdinas desed. Desed tu hamas. Ihdinas ihdinas siratal mustaqim.
Mustaqim huruf ka. Mustaqim. Tutup mulut. Beki sikit-sikit. Saya ambil sikit-sikit dah. Allazina an'amta alaihim. Dia Nabi baca. Hak Nabi baca lah. Hak kita tengok tu. Semuanya pak Rahim Maliki Yaumiddin pak, ya kana budu ya kana nasta'in pak, mustaqim pak, sirat pak belaka. Kemudian hak waladhdallin tu, waladhdall tu nang, hak akhir tu nang juga. Tapi dah suara dak tu boleh buat dua ataupun pak, nang dua pak. Dak. Jadi tu imam ni biasa hak modoh imam, memang beres tu imam ni. Kita bukan imam, tapi kadang-kadang hak belakang tu lebih pada tu imam. Maknanya ada juga lagu tu, tapi orang jadi imam tu kena comel lah. Dia ambil tarik nafas. Tarik nafas. Tarik nafas. Tarik. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairi. Kita nak cerita, nak ambil semua sekali dulu dah tak? Ambil semua sekali dulu. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Boleh ada pak nang reka lah. Tapi orang tak ada nafas. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Okey, baik. Tak ada nafas. Tebal-tebal tebal juga baca tu imam lagu tu tebal-tebal baca dah batuk ke diri nak pergi lagi ghairi maghdubi alaihim wasa lagi tu dah terondeh kain cabut spiah pasal dok kata kamu kata tak boleh dia kata tebal yang kedua. Pasal kau tu orang yang tak ada nafas, hak sederhana nafas tak dia boleh pergi yang kedua. An'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Hak ada nafas sikit. Hak ada nafas panjang hak ni, hak mula-mula hak saya baca tu. Hak tu hak Nabi baca. Jadi 7 ayat. Tu hak comel baca. Hak Nabi baca kan kita katakan dalam kehidupan kita sehari aku ni hidup nak ikut Nabi je. Ikut hak Nabi baca tu. Nah, baca 7. Dia ada 7 ayat. Gitu. Lagi tip lagi ghairil mau min ghairil maubu ghain tu ghain ghairil mau temu dengar urut tu ghain itu urut istilah tebal wah pergi Belaga pula dengan urut bo pula situ. Urut itbak lelaki. Itu lidah tu dia menempel di langit-langit, dia kacik kemah. Jadi tidak ada benda suara melalui dia celah-celah tu. Jadi ghairil mau. Tu urut do pula lepas tu. Ghairil mau gudda pula tu. Mau bu ada dia ma tu akidah. Hak gudda tu jadi gudda. Ghairil mau comel tu. Mau du ghairil mau du gudda. Mampu kerah itu. Jadi kita duduk saja Pak Sang, duduk saja. Tersambil sokok tentang. Okey, dia isap okok. Yang isap baik. Okey. Ghairil mau bu tu mak asli 2 harakat. Tebal. Urut sebab belaka tu. Kada tu lah. Kata dia minggu hari Sabtu depan pula kita backing pula. Sula-sula kata. Kadang-kadang saya ni takut snok sendiri. Kadang-kadang saya duduk belakang imam, mana-mana segi saya duduk belakang imam. Sebab saya nak buat resume. Saya nak buat responding.
seorang ni imam baca lagu mana? Sebab saya ni, tauliah saya ni kepada pengajian Quran. Saya duduk belakang imam tu, kadang-kadang ada beberapa seorang ni, saya duduk perhati siratal lazi. Ada setengah tu baca Bismillahirrahmanirrahim. Amang main doa dia amang situ. Lepas tu Bismillahirrahmanirrahim. Hir tu roh sabdu. Hir bukan hir. Ha pedah dengan ha gulung. Hadik dengan ha besar. Ha besar tu macam pin baju lah. Tu abang tu adik. Ha pedah ni adik. Jadi roh tak ni roh. Roh tu roh lepas tu jumpa dengan huruf ha. Irrahman. Lepas tu nirroh, jangan nirroh sebab hidup pula lepas tu. Nirrahim. Tutup mulut. Lepas tu kalau orang dia di iqamah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Huruf belakang je tak belakang. Pada huruf ha. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Ha belakang. Ni. Maklumat info tip itu. Ya. Hari baca roh ni, saya duduk belakang imam, saya takut saya pekok ke, saya minta Allah, ya Allah, saya perhati ni. Dia baca Bismillahirrahmanirrahim. Kan roh datang roh kan? Kenapa rah? Irrahmanirrahim. Nirroh. Malang ada kat surah. Saya royak lalu surah kerok. Hok ngajar tu sahabat saya, tok guru saya. Dia main ngajar. Dia duduk Bukit Payung. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Dia berhenti dah. Tak berhenti, dah belah. Alhamdulillah. Tak imam. Alhamdulillah. Jangan alhamdulillah. Betul. Nak semayang tarawih ni. Semayang tarawih. Saya bukan nak kata kat orang. Kita nak jadi imam takut. Ini takut salah sebut. Tak ada imam, tak ada jemaah teguh. Kita harap buat asam. Kan? Angguk buat asam. Habis tu lebih kurang lebih kurang. Di hari yang akan datang, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Budu pula mana ada mak asli. Dawa depan tu mana ada wa mati situ. Budu yang dipanjang juga. Habis itu. Kemudian pergi slow. Imam itu pagi hak saya buat ni tolong tanda dalam ni ada lebih kurang berapa dah tahu ni. Apa ni Allah dia nak tanda dia ada 45 soalan 45. Okey, 2 orang berapa se 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 cukup dok. Berapa?
Mek agak pergi bakar. Bodoh. Lanjut lagi. Tutup.